Selamat datang ke Jejak Ringgit, sistem pengurusan kewangan peribadi yang dibina sepenuhnya menggunakan Google Sheet. Melalui siri tutorial ini, saya akan tunjuk langkah demi langkah macam mana nak guna setiap helaian dalam sistem ini. Bermula dari tetapan, bajet, transaksi sehinggalah ke bahagian analisis bulanan dan analisis tahunan. Matlamat utama Jejak Ringgit ialah untuk bantu anda pantau aliran duit, masuk dan keluar. Supaya anda lebih jelas tentang kedudukan kewangan sebenar setiap bulan dan sepanjang tahun. Setiap sheet dalam sistem ni saling berkait antara satu sama lain. Jadi, bila anda isi maklumat di satu tempat, laporan dan carta automatik akan terus dikemas kini untuk anda. Tanpa berlengah lagi, jom kita mula dengan sheet pertama iaitu tetapan. Sekarang, kita berada di sheet pertama dalam sistem iaitu tetapan. Di bahagian atas, anda akan nampak kotak baki awal. Baki awal digunakan untuk merekod jumlah wang semasa ketika anda mula menggunakan template ini. Kalau anda mula dari sifar, anda boleh letak sebagai kosong. Tapi, kalau nak sambung daripada baki terkini dalam akaun bank anda, boleh masukkan jumlah semasa anda di sini. Di bawah pula, ada ruang tarikh dikemas kini. Tarikh ini manual, bukan automatik. Jadi, anda perlu isinya secara manual. Fungsinya sekadar untuk rujukan bila kali terakhir anda mula mengemas kini baki awal anda. Jadi, ianya hanyalah reference kepada anda bila anda gunakan template ini selepas beberapa bulan menggunakannya. Ia juga untuk anda set bajet ini untuk sesebuah tahun sahaja. Sekiranya ianya merupakan bajet untuk tahun 2025, tarikh dikemas kini boleh saja diletakkan di mana-mana tarikh pada 2025. Sekiranya ingin digunakan untuk bajet 2026, boleh letak mana-mana tarikh di antara tahun 2026. Tetapi template ini khas untuk satu tahun sahaja. Tidak boleh digunakan untuk sambung bajet tahun ke depan yang akan datang. Seterusnya, kita pergi ke bahagian bawah, iaitu kategori utama. Kategori ini boleh disesuaikan ikut keperluan masing-masing. Contoh, pendapatan, simpanan, utility dan sebagainya. Setiap kategori ini akan menjadi kumpulan utama bagi semua transaksi anda nanti. Anda bebas untuk menukar nama kategori pada awal penggunaan. Tetapi, bila dah mula guna template ni, jangan ubah lagi nama kategori kerana ia akan mengganggu formula dan analisis di sheet yang lain. Di bawah setiap kategori, terdapat senarai subkategori. Bahagian ini lebih fleksibel. Anda boleh mengikut cara anda uruskan kewangan. Contohnya, di bawah pendapatan, anda boleh letak gaji, freelance, affiliate dan sebagainya. Bawah utility pula, anda boleh jadikan sebagai air, elektrik dan internet. Sama juga konsepnya bila subkategori yang digunakan dalam transaksi. Elakkan padam atau tukar namanya semula kerana ia akan menjejaskan sambungan data di sheet yang lain. Jadi, rumusannya, isi jumlah baki awal, tetapkan tarikh mula secara manual, sediakan kategori utama yang akan dikekalkan dan lengkapkan subkategori untuk setiap bahagian. Lepas siap bahagian tetapan, anda dah sedia untuk ke langkah seterusnya. Sekarang, kita pergi ke sheet kedua dalam sistem ini iaitu bajet. Bahagian ini berfungsi untuk merancang dan merekod bajet bulanan anda supaya setiap kategori yang dah ditetapkan dalam sheet tetapan tadi boleh dibandingkan dengan perbelanjaan sebenar nanti. Kalau anda perasan, di bahagian tepi kiri setiap kategori, ada tanda anak panah kecil. Anda boleh tekan tanda itu untuk group atau ungroup. Maksudnya, nak kembangkan senarai subkategori atau sembunyikan semula supaya paparan nampak lebih kemas. Jadi, bila nak fokus pada satu kategori saja, anda boleh collapse kategori lain dan tengok bajet dengan lebih jelas. Di bahagian atas, anda akan nampak tajuk bajet berserta sedikit arahan pengisian. Setiap nilai bajet yang anda isi akan digunakan secara automatik dalam proses analisis bulanan dan tahunan nanti. Lihat barisan bulan dari Januari hingga Disember. Untuk setiap bulan, anda boleh tentukan berapa bajet yang anda nak peruntukkan bagi setiap kategori. Sama ada pendapatan, simpanan, utility, perbelanjaan dan sebagainya. Contoh, bawah kategori pendapatan, anda boleh masukkan nilai bagi setiap sumber pendapatan seperti gaji, bisnes online atau freelance. Kalau anda jangka dapat 3,000 gaji pada bulan Januari, tulis saja 3,000 di ruang Januari sebelah nama gaji. Begitu juga kalau anda ada bisnes sampingan atau pendapatan lain. Isi nilai anggaran masing-masing di baris yang berkaitan. Kategori lain pun sama konsepnya. Contohnya, di bawah simpanan, anda boleh letak bajet untuk tabung haji, umrah atau perkahwinan. Di bawah utility, masukkan bajet bulanan untuk air, elektrik atau internet. Setiap nilai yang anda isi di sini akan jadi sasaran bajet untuk bulan tersebut. Tujuan utama sheet ni ialah supaya anda nampak dengan lebih jelas berapa jumlah bajet yang anda rancang untuk setiap kategori dan setiap bulan. Ingin diingatkan bahawa jangan sentuh apa-apa list di dalam subkategori di sebelah kiri ini kerana ianya automatik ditarik dari sheet tetapan. Ringkasnya, langkah dalam sheet bajet ini,
Baca arahan di atas, isi jumlah bajet bagi setiap kategori mengikut bulan. Pastikan hanya nombor yang dimasukkan tanpa simbol RM. Lepas siap bahagian bajet ni, kita akan terus ke layan seterusnya, transaksi, di mana semua rekod keluar masuk duit akan dimasukkan di sini. Sekarang kita berada di sheet ketiga iaitu transaksi. Bahagian ini digunakan untuk merekod setiap pergerakan duit masuk dan keluar secara terperinci, supaya sistem boleh kira baki semasa dan bandingkan dengan bajet bulanan secara automatik. Setiap bulan dah disusun siap dalam jalur menegak, bermula dari Januari di bahagian kiri sampailah ke Disember di belah kanan. Di dalam setiap bulan, anda akan nampak senarai laju seperti tarikh, amount, subkategori dan butiran. Masukkan transaksi anda satu persatu. Contohnya, kalau terima gaji RM3,000 pada 1 Januari, pilih kategori pendapatan dan subkategori gaji. Kalau bayar bil elektrik, pilih utility dan subkategori elektrik. Nilai amount boleh dimasukkan dengan nombor sahaja dan semua kategori serta subkategori ini akan ikut tetapan yang anda buat dalam sheet tetapan tadi. Kalau anda perasan, di bahagian atas laju ada tanda anak panah kecil. Anda boleh klik tanda itu untuk group dan ungroup. Maknanya anda boleh sembunyikan bulan lain bila nak fokus pada satu bulan. Atau kembangkan semula bila nak lihat semua bulan serentak. Fungsi ini bantu paparan lebih kemas dan senang nak simak. Kesimpulannya, sheet transaksi ini ialah tempat utama untuk rekod semua duit masuk dan keluar. Pilih kategori, subkategori yang betul, guna fungsi group dan ungroup untuk susun paparan ikut bulan. Lepas semua transaksi direkod, kita akan terus ke bahagian analisis di mana sistem akan kira prestasi kewangan bulanan dan tahunan secara automatik. Sekarang kita berada di sheet keempat, analisis bulanan. Bahagian ini ialah dashboard automatik yang tunjuk ringkasan bajet dan perbelanjaan sebenar untuk setiap bulan. Semua data dekat sini dijana terus daripada sheet bajet dan transaksi. Jadi, anda tak perlu ubah apa-apa secara manual, kecuali beberapa pilihan utama yang telah disediakan. Bahagian pertama, pilihan bulanan. Di sini, anda boleh pilih bulan mana yang anda nak tengok laporan. Contohnya, kalau pilih Januari, semua carta, graf dan nilai dalam dashboard ini akan terus dikemas kini untuk bulan Januari. Seterusnya, bahagian carta left to spend dan left to budget. Anda boleh tukar antara dua pilihan ni menggunakan menu drop down di atas carta. Left to budget menunjukkan baki bajet yang masih belum digunakan, manakala left to spend tunjuk baki sebenar yang tinggal untuk dibelanjakan. Kalau anda aktifkan pilihan rollover, sistem akan bawa baki lebihan daripada bulan sebelumnya ke bulan semasa. Contohnya, kalau bulan lepas ada lebihan 200, jumlah tu akan ditambah dalam kiraan bajet bulan secara automatik. Di bahagian bawah, anda boleh tengok senarai breakdown mengikut kategori dan subkategori, termasuk perbandingan antara bajet dan actual. Untuk budget usage pula, di setiap kategori ini, ianya bakal berubah kepada merah sekiranya ada transaksi yang lebih dari bajet bulanan yang telah ditetapkan. Dan bahagian spending breakdown yang tunjuk pecahan peratus setiap kategori boleh dipilih untuk lihat kategori yang ingin dipaparkan. Semua carta, warna dan kiraan dalam sheet ini bergerak automatik ikut data semasa. Anda cuma pilih bulan, tukar jenis carta kalau perlu dan semak keputusan anda. Itu sahaja yang boleh diedit oleh pengguna. Kesimpulannya, analisis bulanan ini bantu anda nampak prestasi bajet berbanding realiti, kategori mana yang paling tinggi perbelanjaan dan baki sebenar yang masih ada untuk bulan. Lepas ni kita akan pergi ke sheet terakhir iaitu analisis tahunan untuk tengok gambaran penuh prestasi kewangan sepanjang tahun. Sekarang, kita berada di sheet terakhir iaitu analisis tahunan. Bahagian ini berfungsi sebagai dashboard tahunan yang tunjuk prestasi keseluruhan kewangan anda sepanjang tahun. Segala maklumat di sini dijana secara automatik daripada data bajet dan transaksi. Dan anda boleh pilih sendiri paparan analisis yang nak ditunjukkan. Di bahagian atas sekali, anda boleh lihat ringkasan utama, total pendapatan, total spending, total simpanan, total pelaburan dan current balance. Semua ini dikira terus berdasarkan keseluruhan tahun anda. Bahagian tengah memaparkan graf balance yang menunjukkan pergerakan baki dari bulan ke bulan. Graf ini membantu anda pantau trend kewangan anda sama ada baki meningkat, menurun atau stabil sepanjang tahun. Sekarang, masuk ke bahagian interaktif yang baru. Pertama, anda boleh pilih kategori di bahagian breakdown. Contohnya, kalau anda memilih pelaburan, sistem akan tunjuk subkategori mana yang paling banyak digunakan, macam ASB, unit trust atau gold, lengkap dengan carta pie dan peratusan. Kedua, anda boleh pilih kategori untuk jumlah terkumpul di bahagian cumulative chart. Contohnya, kalau pilih pendapatan, carta akan tunjuk peningkatan total pendapatan bulan ke bulan. Ketiga, anda boleh tukar carta garisan iaitu line chart untuk tengok trend tahunan bagi mana-mana kategori. Atau pilih bar chart kalau nak bandingkan nilai secara visual antara bulan. Dan akhir sekali,
Anda boleh aktifkan paparan jadual untuk lihat data setiap kategori secara terperinci. Semua pilihan ini direka supaya anda bebas analisis kewangan dengan cara yang paling mudah difahami. Anda hanya perlu pilih kategori atau carta yang nak ditengok dan sistem akan kemaskini semua paparan secara automatik. Ringkasnya, analisis tahunan ini adalah tempat terbaik untuk pantau prestasi keseluruhan kewangan, bandingkan perbelanjaan simpanan dan pelaburan sepanjang tahun, buat refleksi untuk rancangan tahun seterusnya. Dengan ini, sistem jejak ringgit lengkap dari awal sampai akhir, mula dari tetapan, bajet, transaksi, analisis bulanan dan akhir sekali, analisis tahunan sebagai laporan besar kewangan peribadi anda.